Bilal, anak sulung kepada pasangan selebriti terkenal Niloufar dan Piyuri, sememangnya mencuri tumpuan ramai sejak dari awal kelahirannya. Dengan kulit putih gebu, pipi tembam yang buat ramai rasa nak cubit dan tubuh yang montel comel, Bilal sering digelar baby selebriti paling geram oleh netizen. Bukan setakat rupa paras, telatah Bilal yang spontan dan mencuit hati, sama ada ketika dia tersengih malu, menari comel ataupun merengek manja, membuatkan ramai yang tak puas hati tengok video atau gambarnya. Setiap kali muncul di media sosial, walau sekejap pasti jadi viral, mencetuskan pelbagai reaksi, sayang dan pujian daripada peminat. Tak hairanlah walaupun baru berusia 3 tahun, aura Bilal dah macam selebriti kecil yang dinanti-nantikan setiap perkembangan terbarunya oleh rakyat Malaysia. Lagi-lagi bila sebelum ini Niloufar memilih untuk merahsiakan wajah anaknya daripada tetapan umum, bila akhirnya wajah comel Bilal didedahkan, terus jadi tular dan membuatkan ramai yang meleleh air liur tengok kecomelannya. Memang tak cukup sekali pandang.